Jika anda masih lagi makan margarine, please stop hari ini. Okey, sekarang kita bincang pula apa yang digunakan untuk membuat margarine. Margarine ini sebenarnya terdiri daripada lemak ataupun minyak yang diambil daripada sayur-sayuran yang dikenali sebagai highly processed atau refined oil. Okey, selain daripada bahan yang saya ceritakan tadi, untuk membuat margarine, mereka akan menggunakan pewarna tiruan dan emulsifier. Dan untuk pengetahuan anda, banyak kajian telah dilakukan dan kajian ini membuktikan bahawa minyak-minyak dalam kategori refined atau highly processed oil ni menyebabkan pelbagai jenis masalah kesihatan, terutamanya cardiovascular disease. Disebabkan oleh perkara ini, bagi saya pilihan utama saya adalah butter daripada margarine. Sebab setiap kali kita nampak perkataan lemak haiwan, kita akan ingat, oh, ini lemak tidak baik untuk kesihatan sebab sumber dia adalah haiwan. Manakala margarine adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Untuk pengetahuan anda, lemak haiwan lagi bagus daripada lemak tumbuh-tumbuhan yang dibuat secara proses atau refined oil. Okey, sekarang anda dah tahu kan perbezaan antara dua benda ini. Berikan jawapan anda di ruang komen. Mana satu pilihan anda? Butter atau margarine? Dan sertakan kenapa anda pilih bahan tersebut. Perkara yang saya kongsi sekarang ini merupakan salah satu daripada bahagian silibus tingkatan 2. Dan bagi pelajar-pelajar di luar, jika anda nak tahu tentang nutrisi makanan kita, ikuti kelas sains saya di Star Tutor.